Hai guys. Okay, hari ni saya akan tunjuk kat korang cara untuk kita print atau photostat 2 in 1. Okay, hari ni saya nak tunjuk. Ni kertas contoh. Letak sini dulu. Kita nak tunjuk cara buat. Okay, benda first sekali korang kena make sure masuk bahagian copy, and then ambil bahagian basic, pergi ke duplex dan combine, and then ambil 2 in 1 kat sini. Bagi original copy di bahagian-bahagian sini jangan kacau, and then zoom pun jangan kacau. Make sure dia dalam 70.7% macam ni untuk 2 in 1. Kita pergi ke paper, ambil paper yang ada ni dalam tray yang mana korang nak pilih. Ambil tray 1 yang ada paper, and then pergi colour. Ini atas korang lah, korang nak photostat ada colour ke ataupun black and white, itu ikut ni lah, kesesuaian lah. Kita ambil black and white, tekan OK, and then kita masukkan kertas di bahagian gelas. Ok, kita masuk di bahagian gelas. Kalau korang ada macam dua kertas atau ni nak buat 2 in 1, korang lepas scan tu korang tukar je kertas. Kalau masuk feeder ni dia lagi mudah, kau just letak kertas and then dia jalan sendiri. Ok, dah lepas kat gelas, dah letak kertas, kita tekan button start. Bagi dia running, bagi dia scan dulu. Ok, dia dah naik macam ni, number of original 1, and then kita tekan sekali lagi, make sure dia naik 2. Ok, dah naik 2, kita tekan finish, and then tekan button start sekali lagi. Kita tengok result dia macam mana. Alright, ok, nampak tak? 2 in 1. Ini antara salah satu sebab yang saya cakap jangan kacau bahagian zoom lah, sebab dia akan, nampak ni, dia akan full lah, full macam mana dia kita copy tu, macam tu lah, macam mana kertas tu dia akan full. Ini contoh dia, nampak tak, dia full. Kalau kacau bahagian zoom tu mungkin tak tahu, mungkin dia terzoom besar ke, terzoom out kecil ke kan. Ok, itu saja daripada kami. Rifah Kopil mencetak tanpa batasan.